Ni panjang pula uraian, kan hilang cerita masjid kita. Tapi silaturahim wajib dijaga. Mak saudara, berapa ramai anak saudara yang tak ambil tahu mak saudara. Dia lebih jaga mak mentua berbanding dengan mak saudara. Padahal mak saudara lebih keras dengan kita. Sebab mak saudara adik-beradik mak bapak kita. Tak batal lagi semayang. Balik kampung haram pergi rumah mak saudara. Sebab itu bila buat hukum antara mak mentua mak saudara, mana paling kanan? Mak saudara. Sebab mak mentua ni boleh diganti, mak saudara tak ada. Mak mentua kalau tuan-tuan kahwin dengan orang Batam ke orang mana ke orang Palu mana, dapat mak mentua baru, boleh renew buat baru. Mak mentua itulah rupa mak saudara, itulah mak saudara dunia akhirat. Jadi anak-anak saudara, tolonglah hubungi mak saudara, tanya khabar. Dia bukan nak duit pun, datang tunjuk muka, apa khabar mak ngah? Lama tak datang. 25 tahun kau tak pernah datang. 25 tahun sejak apa dia sekolah SPM tak pernah datang. Jadi itu yang yang Jibril sebut, wasalis arfa'u syufaqah min qulubil aqarib. Kaum kerabat waris aku cabut sifat kasih sayang kalangan mereka.